Masalah selalu kita bila nak spray rantai motor, memang bersepahlah dia punya liuk tu kan. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? So abang dapatkan satu produk untuk chain loop guys. So benda ni memang sangat berfungsi dan inilah cara yang paling betul bila kita nak spray rantai motor kita. So di video kali ni abang nak share dekat korang tutorial lah macam mana nak pakai benda lah ni dulu. So dia datang ni 3 benda dia bagi. Dia bagi tudung satu. Kalau korang nak replace daripada tudung botol yang asal tu mungkin tak sama. So korang boleh replace tudung dia. Dia datang dengan satu tube untuk chain loop dan satu lagi tempat. So kat sini kalau korang tengok dekat bahagian sini yang mana contohlah ini rantai korang. So korang masuk benda ni, korang just pusing rantai dan spray saja guys. So dia tak akan kena tayar, kena swing arm dan sebagainya. So nak pakai dia pun senang. Korang cucuk yang masuk bawah ni sampai dekat sini. Lepas tu bagi dia duduk macam tu. So contohlah ni chain loop. Okey, chain loop. Korang masuk yang ni. Okey. Sekejap. Korang masuk dulu dia punya ni. Lepas tu ini korang masuk sini. So dia akan nampak macam ni guys. Nampak tu. So bila korang nak spray rantai, korang just spray. Korang spray rantai. Dia tak akan bersepah, dia tak akan splash kat tempat lain. Tak kena rim, tak kena tayar, tak kena swing arm, tak kena body motosikal korang. So memang sangat mudah. So kalau korang berminat dengan loop extension spray ni, abang akan letak link dekat bawah. So cepat grab guys. Harga dia pun tak mahal, bawah RM10 je.